Baik guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita hari ini hari keempat. Hari keempat ke hari kelima? Macam hari kelima. Hari kelima kita akan balik hari ini. Tapi flight kita malam. So kita check out daripada Koskan House ni. Kita akan check out pagi ni. Jam sekarang 11.27 pagi. Jadi kita tunggu urusan check out. Kita kira nak pergi makan dekat nasi padang, sama ada pagi sore ataupun sederhana, mana-mana lah. Akan urus kita punya check out. Macam-macam bisnes ni. Es bubur sumsum. Baik, pagi ni kita teringin juga nak pergi ke Central Park. Kita belum sampai Central Park, mall yang terbesar. Dan apa nama tu, kita nak pergi juga ke Peak. Jadi tu Park. Nampak telefon tu. Kita tengok dulu guys. Masalahnya kita punya bagasi besar ni. Okey. Kita dah dapat kita punya Gokar Gojek. Gokar Gojek 22,500 untuk ke Central Park. Masalahnya bagasi kita besar. Jadi aku ada satu beg, Anim ada satu beg. Jadi beg Anim yang kusikutkan ni. Beg aku dalam tu 17 kilo lebih. Agak-agaknya dia akan sampai dari sebelah sini. Aduh, panas telefon aku. Dapat upload ni. Panas. Tu dia. Kenapa dia berhenti sebelah sana? Depan lagi pak? Depan lagi? Ya. Nanti salah lagi bapak. Belok kanan ke Jalan Kebun Kacang 12. Yang sebelah sini. Sini hotel. Tanah Abang lah kita tu. Sekarang kita jumpa otomatik. Ini dapat otomatik. Macam Malaysia tu kan. Apa nama nanti? Agrau. Semalam kami di sini. Kami jalan kaki balik ke Hotel Amaris. Ini gedung kami pergi. So tadi kita cek dalam TikTok ada tempat untuk simpan bagasi di Central Park. So, kita lepas sana. Terus untuk tetap di Jalan Kahawain Hashim. Ingin juga mau melihat. Sambilnya peniaga juga. Macam berkampung ada juga. Provinsi DKI tu pusat. Pusat macam sini, macam tempat shuttle tu. Macam tempat shuttle.
shuttle dia. Mandi Shopee. Kopi 8.000. Sebab ni kan masa jam tengah hari 12.09. Oh, masa makan. Bayar lagi ada. Oh, Cire pun. Makan tepi jalan tu je. Tu lah. Teng warung nasi berkah. Sah ada gede. Ya, tu perempuan tadi untuk kau lah. Oh. Benar je. Jaga. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Macet kita pak. Itu EV itu lah. Tetap prokes. Jangan kendur. Central Park tempat tu Grab. Modern Indonesia. Podomoro. Tower. Ini lah Central Park. Siapa kita turun ni? Belok kiri, lalu belok kiri. Ada tempat di KL macam tu, bangsa. Belok kiri, lalu Oh belok ya kanan. kan. Ini terowong ya. Laguna nanti. IKEA di situ. Ada IKEA. Belok kanan, lalu tujuan Anda nanti berada di Kita sebelah. ada di dalam tapi kita cari tempat deposit bagasi. Turun 2 kali. Algi. Oh, berat. Kiri terus. Ya Allah, beratnya beg aku nih guys, aku pikul. Aku suruh Hanim pergi cari. Supermarket pun kah? Ada RM2 kita tepi. So maksudnya bukan kalau kita ada bagasi macam tu, bukan turun dekat Laguna tu. Laguna tu ya namanya dia. Lumina, bukan turun dekat Lumina. So tempat penitipan bagasinya masih jauh. Bukan di sana. Jauh sangat. Ni pun Anim dapat troli, nasib dapat troli.
Tangan aku dah sakit dah. Kan tak tok. Restoran dah habis lah. Eskalator kita 1, 2, 3 eskalator mungkin tak jumpa. Si AMB niaga. Oh, mau 1,000 kali. King Studio. Oh, mau 1,000 kali ya ni. Akhirnya kita sampai juga. Oh, tepi ya tak dapat oli deh. Aduh. Entah berapa dia punya charges. Oh, ada toilet sini. Guys, tempat penitipan barang ini gratis. Tapi sampai jam 9 malam saja. So kita simpan sekali dengan troli-troli tadi. Alhamdulillah. Dia sudah makan. Apa maksudnya? Oh, ianya pun menu ya. Untuk berapa orang? Tengok dulu apa yang menu ada. Boleh kah? Ada ayam wagyu, steak, ayam teriyaki. Belakang? Tidak. Jalan-jalan cari makan. Suji-son Kimokatsu. Ini Sunda. Kita ambil keputusan untuk makan di sini. Lebih banyak pilihan dan juga sedikit lebih murah. Susah sangat nak decide. Last kita makan benda-benda macam ni. Tak apa. Makan yang sebegini. Transmart kan nama tempat itu. Transmart. Itu taman tuh. Skywalk kali oh. Atas siapa? Ya kan sudah tutup nomor taman. If you are way cooler if you are dry, so please don't get too close to the edge. Besar-besar ikan tu. It's big fish. Kita mau naik tunnel atas ni yang macam Elmina ni, tapi tutup. Tutup. Boleh buat dah. Stop gitu dah.
Inilah Central Park Indonesia. Tak ada benda lah. Sama saja. Branded. Kita cari tempat yang macam Berjaya Times Square kah, dapat juga. Tapi ini level-level TRX, KLCC. Oh, tapi orang suka lepak situ. Akhirnya sampai juga. Jumpa musola. Susah nak cari musola. Musola pria. Musola pria. Okey, aku rasa jam sekarang pukul 3.41 waktu Jakarta. Aku rasa kita akan bergerak. Flight kita sebenarnya pukul 9.15 malam. Dengan ni kita nak bergerak dari sini. Antara dua kedai yang perempuan susah mengelak, Guardian, Watson. Ni dia masuk ke Guardian. Kita nak naik atas, nak cari Gojek ataupun Grab. Aku dah rasa tak ada apa-apa ni, kira nak pergi airport dah ni. Tengok. So kita menggunakan Traveleto. Mana nama tu? Escalator nak bawa troli tu ke atas. 2 kali naik. Kita tunggu kita punya Grab nak pergi Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta, Lobi Laguna, Central Park. Pulang kerja. Kalau tak macet 40 minit, kalau enggak 1 jam lah itu. Banyak orang situ. Balik kerja. Tempat tak turun tadi lah. Oh ya, ujung dunia. Ujung dunia. Siap dia. Kayak antanya situ lagi, makin jauh kita. Masih dapat kita jalan ke Masih dapat kita jalan Sky View. Saya dah mau masuk. Tutup sekali. Ya ada adik. Oh, ada orang berjalan. Sebab hujan dah berhenti. Ya, buka dah. Tadi tutup. Tak ada rezeki. Ada warna hitam. Habis. Tak bisa foto. Oh ya. Sunset sini pukul berapa? Sekarang pukul 4:30. Maghrib lah sunset. Sunset maghrib pukul 5:30 lah. 5:30. Ya 5:30. 30. Ini masih tinggi nih. Masih tinggi bentar lagi udah. 31 jam lagi deh. Sekarang 4:30. Itulah kita sampai airport dulu. Ada kereta api. Tapi lalu
Terminal 2. Bayar lagi. Silahkan masuk. Maaf, selamat datang. Silakan tempelkan kartu atau uang elektronik Anda. Selamat datang. Kalau yang terminal 2. Oh, haji balik ya? Umrah. Iya. Oh, umrah. Umrah. Udah mula dah. Oh, siap aja haji umrah dah kon. Lain.
sunset. Kita sampai. Malacca Toast. Okey, dah sampai. Sini, Pak. Okey, kita dah di drop off kan oleh kita punya Grab driver ambil trolley. Kita berada di departure nak check in. Malangnya memandangkan kita sekarang ni sudah sampai di sini awal pukul 5.36 dan flight kita delay sampai pukul 11 sekarang ni. So belum dapat lagi kita punya bagasi diterima. Belum dapat diterima lagi untuk check in. Kita beli 20 kilo. Aduh. So kita berada di musola. Ni pergi solat dululah, nanti aku kalau tak ada orang jaga bagasi. Sebelah ini batik A. Sebelah hujung sana Air Asia. So kita punya flight delay 9.15 jadi 11. Gila lah. Bawah guys, bahagian arrival, tapi kita nak cari kedai mana yang kita boleh lepak. So kita jumpa kedai ni, bakso Afung. Beg lah. Payah kita simpan beg. Bakso, cabai, simpan satu pun dah merasa. Okey, kita sudah selesai check in baggage. Kita punya bag 18.6 kilogram. Kita nak masuk dalam lah, walaupun masih awal ni. Jam sekarang baru pukul 8 lebih. Ya. Okey, kita sudah di dalam. Tadi kita masuk dari sana. Alhamdulillah sudah di dalam, sudah pasang tali pinggang balik. Anim masuk dalam sini tengok-tengok ni. Mana tahu ada yang bagus. Kedai-kedai sini tak banyak. Rasa dia kita beli dari sini. Kita tak ada makanan dalam kapal. Okay, kita sudah masuk ke dalam melepasi imigrasi. Jadi ada dua di sini, satu manual, satu lagi auto gate. Jadi ceritanya tadi, masa kami masuk dulu, kami gunakan auto gate. Jadi tadi saya masuk guna manual sini. Jadi kata pegawai tadi, kalau kita masuk auto gate, kita mesti keluar guna auto gate juga. So pengajarannya di sana lah, mana kan orang tak ramai.
So dia layan saja aku tadi lah. Dia layan saja saya dengan Hanim melalui manual. Ada copa spot. Sejuk dalam tu guys. Sejuk. Okay, kita nak cari kita punya F2. Right, let's go. F2. Oh, dekat saja. Dekat aja. Kena orang dah masuk dalam ni. Ini saja kedainya. Ada kita punya duit Indonesia rupiah sudah habis. Ada tempat charging ding. Oh, belum lah. Nak siapa masuk? Belum lah. 10 katanya. So internasional setakat ni sajalah. Latte story. Okay, ni tadi aku jalan sampai hujung. So dia sampai F4, F5, F3. Kedai-kedai ni. Smoking lounge. Okay, dia punya gate sampai itu saja. F5 paling ujung. Alhamdulillah. Sejuk dalam ni guys. Sejuk. Masya Allah, sejuk. Kita ni siap-siap makan apa semua sebab kita mau tidur dalam belon. Mau tidur dalam belon guys. Tengok Anim dah gantok. Orang nampak ada orang masuk dah tadi. Tengok betul ke boleh masuk. Right, let's go. Okay, kita dah masuk ke dalam. So ini kita punya gate tadi. Kita masuk dalam dari luar. Ini kita punya gate. F3, F4 dalam urus lagi. Sekarang lagi masuk dalam. Ada yang sesuai. Sebenarnya aku cari air water dispenser. Kalau ada, kita nak refill kita punya botol air. Macam tak ada. Oh, ada kedai lagi dalam tu. Suka hati je kami dua ni masuk sampai ke dalam ni. Sambung keluar tadi ada. Oh? Tak kedai ujung tadi kan? Bila udah dalam top 3 awak boleh pergi kiri kanan F1, F2, F3. Macam kita juga lah. Cuma kita jauh-jauh, tok dekat-dekat je. Tok macam sekeliling bah, macam circle tu. Tengah tadi. Tu yang cantik. Macam satellite lah. Mau beli air, beli dari Nyatok. Nasib baik dalam ni tak terlalu sejuk. Syukurlah. Syukur terlalu sejuk. Sejuk sangat, tak sejuk pun. Okay, kita duduk sini. Kita punya gate F2. Akhirnya pesawat kita sudah sampai. Itu nak boarding. Akhirnya kita nak masuk kapal sudah. Alhamdulillah. Masuk kapal sudah.
Dalam pesawat 9F 9E. Cabin crew, please be seated for takeoff. A plane just passed by. Bye-bye Jakarta. Bye-bye Jakarta. See you again soon. Banyak juga belon parking dekat hangar tu. Kita dah keluar daripada pesawat. Alhamdulillah selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA Terminal 2. Syukur alhamdulillah. Okey. So selalunya kita cek pasport dulu kan. Jauh je jalan tu. Cepat lah. Banyak orang. Si banyak orang. Oh, laju. Kita pergi Kuching dulu. Alhamdulillah. Tukaran dalam negeri. So semestinya kita pergi Balai Ketibaan Immigration. Selalunya begitu.
Pukul 2.16. Check in. Inilah maksudnya aircon yang tidak sejuk hari tu. Ada jadi doktor pilih VIP ya nak. Oh, Dah check in. Dah orang semua masuk kok siap. Baru kami orang hantar siap ni. no trolley, no trolley. Wah, tinggi ni. Sudah kita lalu tu, oh ya nak. Laluan yang masuk. Ni. Datuk laluan yang masuk. Di belon. Datuk dia ada. Dia Oh, ya ya ya. kereta. Okey bagi ya. Bagi main-main di sia. Dia boleh tertunggu. So dari bawah naik atas balik. Mesti turun bawah balik. Confirm turun bawah. Mana boleh kalau tak masuk kesian tu kalau Singapura ni. Kita kesian main di sia lagi. Naik dari tangan itu ada. Dia hanya nak bagi. Oh, situ sejuk sikit guys. Sini ada sejuk sikit. Sana tadi panas. Macam mana kau menyambut pelancong panas-panas? Juga jaketan Meskov ni. Mobil haji. Enggak, oh, conveyor belt. Conveyor belt. Conveyor belt. Turun ke bawah. Tadi kita naik atas kan? Sekarang turun ke bawah. Wah. Tu apa tu? Salah kalau ketika Mana ketibahan? Ini sila yang pakai internet, no? Isi borang ni ding, no? Enter Malaysia, entry Malaysia tadi. My border pass. Saya ada my border pass. My border pass. Si ingat tak sini tempatnya? sudah setelah terlalu sudah. Bahkan boleh pakai MAS. AK354 10 Carousel 10. Stok kat tempatnya? Okay, kita settle ini dulu. InsyaAllah. Pasport Malaysia ni. Pergi sebelah kiri. Oh, lalu ke belakang tu masuk Malaysia. Okey, kita sudah scan pasport di sini. Ramai juga orang Malaysia ni. Lahir atas pasport Malaysia semua nak. Nombor 10. Alhamdulillah. Aku kena atur jam ni. Kalau di Malaysia 2.35. Okey lah. Sudah sampai Carousel number 10. Dan kita punya bagasi pun dah keluar. Starting. Okay. So, Noh Hanim sudah sampai. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama. Sampai Jakarta. Salah, sampai Jakarta pulang. Ke KL. Ke kiri deng, ke kiri. Ke kiri. Okay.
So kita akan keluar. Kita tunggu Bro Alfi di luar lagi. Aku tak tahulah, orang screen barang sana, kita pun screen lah. Custom dekat kaunter custom. Selamat datang ke Malaysia. Oh, lain sikit daripada domestik. Ni adalah international punya entry. Grab. Alai ketibaan dalam negeri. Oh, kami nunggu. Memang siap nunggu Ina dalam ya ke apa? Domestik. Oh. E-hailing. Tengok. Kalau e-hailing memang kena pergi level 1. Ada orang tidak pergi. Ada orang pergi arrival saja. Mana boleh. Level 2 tempat mengambil penumpang. Pick up point. Ada dekat pick up point. Nanti kita dah sampai luar, kita bagi tahu Bro Alfi yang nombor apa. Kebiasaannya memang akan keluar ke pintu 2. Domestik kali pintu 3 kali. Okey. Untuk memudahkan pergi ke tiang yang kurang busy, 10. Macam ni kalau kita terus keluar tadi, tiang 8, tiang 7 tu memang busy. So sini ada kurang. Ada parking lagi. Si biasanya sebelum masuk tol. Kita sudah bersama dengan Grab driver. Ya, sebelum masuk tol kan. Jadinya subscribe.